Allah. Makin Islam ah. Oh, terkeluar. Cik, terkeluar habis dah. Boleh mandi ni. Boleh mandi je? Budak mandi. Oh ya, budak kampung ah. Musim hujan ke? Tak lagi. Oh, sebab dia macam ada tempat turun nampak tu daripada turunan tu. Tu. Syok apa dia tu syok. Okey tuan-tuan, sampai dah tu dia tu nasi lemak Cameron Highland. Macam tu. Macam tu tu. Tu ayak dah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atuk Faham. Alhamdulillah bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. Okey tuan-tuan, hari ni hari kira masuk hari Ahad dah. Sabtu pagi tadi kita dah berjaya buat kursus. Alhamdulillah settle. Kursus yang kita anjurkan dinilai 24 hari bulan. Jadi sekarang ni saya lepas habis kursus, baju tak tukar lagi. Udah lori. Kat mana ni tuan-tuan? Saya sekarang ni ada dekat Arena Pricing. Cuba tengok law pukul Okey tuan-tuan, cuba tengok law pukul apa. Pukul 3.30. Ada kat mana ni tuan-tuan? Tu Arena Pricing. Tepi jalan. Tu. Okey tuan-tuan, sebab apa ni? Kita dalam perjalanan nak ke Kuala Terengganu. Kemudian naik pi Kota Baru, Rantau Panjang. Turun balik pi Macang. Terus ke Dabung dan Rauk untuk hantar ayam. Trip ke Pantai Timur. Tak berhenti tuan-tuan. Start daripada kursus sampailah habis kursus terus pergi hantar ayam. Kita rehat saat. Terus pergi hantar ayam. InsyaAllah saya jangka mungkin sampai lebih kurang pukul 7. Lebih kurang selepas subuh lah. Okay, cuba tengok belakang saya. Tu. Tu ada pricing. Jalan clear tu. Lengang. Okey. Okay tuan-tuan, kita sambung semula perjalanan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh dia. Okay tuan-tuan, alhamdulillah sekarang dah pukul 6.30. Kita dah sampai dekat RNA Pakar. InsyaAllah lah dalam 8 lebih yuk sampai ke Kuala Terengganu. Jom singgah semayang sat, makan. Okey, jom. Ya. Kedai pom tak buka lagi. Ada apa? 1, 2, 3. Jom Rahim. Alas perut. Tu dia semua pakai makan lah. Si lemak. Tengok special tu. Si lemak ayam. Tunggu tarik lah. Main lagi. Bismillah. Asal macam zaman duduk asrama. Oh tu sampai dah. Tu tarik. Ini baru holiau. Alhamdulillah kita dah sampai rumah pertama. Jom. InsyaAllah jom kita datang. Woi, koyak. Ni aja sana. Ni ni. Okey. Tulus yang pertama jom. Terus ni. Dah besar dah. Makanan ni macam mana ya? Yang ni tuan bagi jagung saja. Jagung berisi. Ini hadiah ni sekali dengan sangkai kucing. Nak keluar pergi kebun dah ni. Oh itu ada rezeki ngam-ngam lah. Kontak Rahmat tu dia tak angkat. Kerja good. What? Okey, nanti saya beli makanan. Lepas tu air-air tu lah. Angsa satu je, dia jangan makan dedak ayam. Kalau dia makan dedak ayam, dia lebih protein. Lebih protein nanti sayap dia akan rosak. Dia akan capak. Jadi yang jagung kecil tu. Lagi saja. Kalau nak bagi dedak pun dekat ipis tu. Jangan bagi dedak ayam. Mana jagung lah. Lebih bagus. Lepas tu letak air satu sikit lah. Betul. Cara. Tuan-tuan, alhamdulillah sekarang ni saya dah pun deliver yang Kuala Nerus 3 ekor tulus. Lokasi pertama
InsyaAllah lepas ni lokasi kedua pula, Kota Baru. Jom. Kedah. Macam bukan Kedah. Sekarang ni ada kat Kampung Golok. Kampung Golok. Jalan shortcut pergi Pasir Putih. Daripada Besut masuk ke Pasir Putih, lalu jalan dalam. So dia enjoy. Lala tak tahu mau siapa kita lalu. Bagi ni kiri kanan. Tuan-tuan, sekarang kita ada dekat Pekan Pasir Putih. Tunggu customer untuk dia ambil collection. Yang kedua dan yang ketiga. Satu ke Kota Baru, satu Rata Panjang. Sama-sama kita tunggu. Okey tuan-tuan, alhamdulillah sekarang ni delivery pertama, kedua dan ketiga dah settle. So saya nak terus ke Macang, Dabung dan Rauk. InsyaAllah kita pergi balik hari je, insyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tuan-tuan, lokasi yang keempat Macang. Kita sampai dah. Tu rumah tak ada, tak apa. Kita ejah lu ayam. Tu pakai duk minum lah. Bagi depa minum dulu. Ni depa dah habis minum, kita letak depan tangga rumah. Okey. Sementara tuan dia balik, dan lah dia tahan sikit. Anak ayam ni kalau boleh dia jangan lebih daripada 7 jam tak minum ayam. Nanti dia akan hidrasi, matilah. Makan tak apa lagi. 24 jam tak makan boleh hidup lagi. Ayam jangan lebih 7 jam. Kalau angsa 3 jam. Okey tuan-tuan, kita letak sini lah. Tuan Firdaus. Okey. Ni pun sama. Baik. Jom sambung. Tuan-tuan tengok. Inilah rutin bila kita buat delivery ni. Bagi anak itik pun sama, kena ada ayak yang cukup. Kalau tidak dia makan badan kawan dia. Dia bukan apa-apa, dia nak sudu-sudu tu. Dia nak sudu. Okey, jom kita sambung ke Dabung insya-Allah. Kita tuan sekarang berbaki lagi dua. Satu di Dabung, satu lagi di Rauk. Tapi sebelum tu saya nak singgah di satu tempat ni. Kedai makan ni special tuan-tuan. Special di dia sebelum Kuala Kerai. Kalau dari Gua Musang sebelum Kuala Kerai. Kedai makan ni bertemakan makanan-makanan di Cameron Highland. Okey. Jadi kalau tuan-tuan datang sini kena singgah. Ni antara checkpoint wajib yang tuan-tuan kena singgah. Saya tunjuk sikit tuan-tuan. Nama kedai makan ni Cameron Street. Cameron Street Cafe. Memang bertemakan Cameron Highland. Jadi kalau tak sempat nak ambil Cameron Highland boleh singgah sini ya. Okey tuan-tuan. Ni laman depan dia lah. Jom kita tengok kat dalam. Dia ada jual macam-macam es krim yang dijual di Cameron Highland. Kat sini ada es krim apa? Strawberry. Ya cik, tak siapa sayang, lapar. Tak apa lagi kita beli makanan kucing. Okay, jom. Kita sambung dulu. Jom. Okay tuan-tuan, ni menu-menu dia. Ni makanan utama lah. Okay, lepas tu dia ada high tea set dan juga dessert dan juga minuman. Semuanya Cameron Highland. Okay. Sama. Dan dia juga ada western lah. Western, Korea dan Thailand. Okay. Tu duduk tunggu makan. Okay, berapa mak harga dia? 1, 2, 3. Okey lah untuk 4 orang, kira berpatutan lah. Kita tunggu makanan dia lah. Sama-sama kita tunggu, tengok. Dia. Okey tuan-tuan, sampai dah tu dia tu nasi lemak Cameron Highland. Dia tu. Tu ayak dah. Sempoi. Ayak tu semua sempoi. Tuan-tuan kena mai. Tu dia tuan-tuan. Strawberry sunset. Tuan-tuan kena ada ni. Kena order semua ni. Ni semua kena order. Datang ramai, kena datang ramai-ramai. Bila datang ramai-ramai boleh order macam-macam. Pakat-pakat rasa lah, seorang sikit. Itu dia. Okey tuan-tuan, ni menu terbaru roti bakar Cameron Highland. Yang ni flavor sangkaya. Dia ada semua, ada 6 flavor. Red velvet, cheesecake caramel, strawberry, macam-macam lagi lah. Tapi ni yang terbaru punya. Tuan-tuan main sini, kedai sahabat saya ni. Okey, kena rasa. Wajib cuba. Yang lain semua habis dah. Yang lain habis dah. Semua sedap. Habis dah. Clear. Yang ni kena rasa. Okay.
Okey tuan-tuan, sekarang kita nak pergi ke lokasi yang kelima, hantar itik. Tuan-tuan ingat tak itik apa? Itik dabung. Yang saya kata itik bakal import tu, yang kita nak buat projek 100 ekor. Lepas tu nak biak dia sampai beribu ekor kat tanah tu. Tanah yang kata 15,000 hektar tu. Sekarang kita nak pergi situ lah. Okey, jom kita masuk. Ini jalan dia tuan-tuan. Jom. Dia off-road. Jangan dia buat pecah tayar pula. Jangan cakap. Oh, ketul-ketul. No, betul dia. Dia kata dekat 15 kilo jalan macam ni. Allah. 15 Kita kilo. tengok. Lah ni kawasan getah menurut ni. Kalau malam pakai tak masuk dah. Gelap. Lori. Lori ya? Lori. Betul nak pergi kat mana tang ni? Tepinya. Boleh masuk, boleh parking ya? Boleh. Boleh. Okey. Pergi daripada dulu lah. Oh, cuba aku. Cuba aku. Betul lah. Tu. Kan? Bagi jalan ni. Depan kelak tu kayu balak kot. Pasal kayu balak. Saya kena getah. Kayu getah. Kayu balak. Balak getah. Oh, dia debu. Jom makan debu. Tu depan. Tu depan. Kencang tak apa. Baru trail. Itu lori yang main hantar keban ayam tu lalu jalan ni lah. Saya beritahu lalu jalan ni. Buka gear bang, gear 4. Gear road 4x4. Tu dia awan sampai dah. Dia kata sesat jalan, silap kena patah balik. Jom. Kita tengok jalan mana dia kata betul. Udah jalan. Pergi mana ni? Nak pergi mana kau tu? Zobo baru tukar, sekarang kena tukar pula. Dia kena buat boncong lah. Mana? Dia bagi sini lah. Tak nampak pun. Loh, tak perasan. Oh, lorong ni. Tu dia. Lagi dahsyat. Dia ni pegang, dia ni. Dia pegang. Risau itu orang pegang. Kya karo? Macam duk Kashmir tu. Nari ladang tu. Tu nak start. Baru seorang baju lah. Tu nampak tu pokok tanah usah kau. Gila. Tinggi orang depa tu kan. Beratas sana nampak. Pokok tua kan. Banyak burung ah. Tu pokok tanah usah tu. Tu. Kalau buat balik. Ni langsui. Langsui. Oh kena. Pokok tanah usah dia daun dia macam tanduk usah. Faham. Tadi nampak kat tadi. Kenapa pasal? Ni. Tanda usah ni. Tanda usah. Ni tanda usah. Dia dah. Tu langsui. Oh. Dia tinggi. Pohon pokok. Ni buat pikat shop. Jom. Oh. Zora jangan nak merajuk dah hari ni. Jangan dia buat high apa dah hari ni. Jamu macam-macam dah ni. Minyak pun cukup minyak mahal dah. Minyak mahal dah. Betul lah. Dah macam-macam bagi treatment dah. Bagi treatment dah. Tengok pakcik tu naik motor tanya filem bar tau. Filem mat senario. Oh. Jangan abang India tu terbakar meletup. Dia ni kapok. Macam kapok. Pasti je. Kapok lah. Macam tanah kawasan. Tu dia kenapa dia ni tengok belah kiri tu. Dia warna dia lain tau. Tengok tu. Dia macam kapok kan. Kapok.
tu. Lain kan? Oh, mana? Kanan kiri. Kanan. Apa ada tabuk kapok apa tu? Ha? Tu RM96 Orang budak kau. RM96B. Apa bilion? Tahu. Tu mungkin umur pokok lah. Tu dia 96 bulan. Ha. Tapi dia tu RM. Ada dia punya kod nombor dia. Oi, ni nak gelak pun tak tahu mana lorong tu. Tak Oh. kena jauh. Oh, faham pun dia pun lah. Benda pun. Ni lagi jauh daripada Selur Pak Long. Slow Pak Long dekat lagi. Tapi dia Bahaya sikit lah. hari tu lori 17 kaki masuk jalan ni juga. Kan? Yalah, asal dia dah. Tak ban. Nak tengok betul-betul dia punya trail tu sampai tengah mana kan jalan ni kan. Sebab nanti Atuk nak tengok dari hijau. Atuk tengok kat hijau. Ya, buat apa? Apa tujuan dia tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tahu tabuk benda warna putih tu, Komen sila komen. Sila komen. Jom ni nak berjalan ni. Jom ke dalam ni. Dia legoh hap ke kepada. Pening beli DJI tu. Oi, bu. Dia memang malam tak keluar. Banyak pokok langsui tak nak rosak. Oh, dah naik bukit lah. Mana bukit? Oh. Gila mencabar. Wow. Oi. Ni kena pakai tayar Michelin ni. Baru boleh tahan. Tayar rakit. Tayar off-road. Tayar off-road. Tak hujan tau. Kalau hujan ni kalau kat ni. Oh. Sebab dia menumpuk apa kan. Memang lemuh lah. Asal balik ni kena buat lemon lain. Lari. Lari habis ni. Aduh. Oh, ada line. Macam mana ni? Ada lain tak? Ada lain macam okey je. Dua bar. Tapi kalau call Towi siapa tak mau main. Memang tak mau. Bayar mahal pun tak mau. Tak passion lah. Aduh. Towi. Itu dia. Wan, nak bawa pergi mana ni Wan? Oi. Ui, dalam lah. Uish. Oh. Dia oi. Oh. Itik kat dalam joget-joget lah. Tu ada bukit kan, dia bertarah habis dah tu. Dia tanam pot tu. Tanam. Dah elok lah. Oh ni, tar, jalan tar. Jalan tar. Alhamdulillah. Baru jumpa jantar. Tu pun tak berapa nak tak. Taruh ya. Aduh. Tak lama ni, tak bila dia pasang ni. Tu bau bukit-bukit kan tu. Nampak kosong bukit. Oi. TNB pun tak mau main repair apa wire elektrik ni. Tu. Ini kalau lepas India Runner ni, buat free range Rhode Island. Dua tak jumpa jalan. Ha? Dua tak jumpa ke dalam pilih. Oh, ada jalan belah sana. Ada. Jalan ni kot ni. Ni jalan ni, kursi. Naik atas ni. Naik atas balik Betul lah jalan ni. Dia dah. Betul dah. Dia ikut lereng bukit ni, jalan ni. Oh, jalan tar. Alhamdulillah. Jumpa dia lah. Kita heran naik bukit di mana kan, jalan ni lah. Cuma dia pusing kan, dia pusing. Dia ni perkenalan elektrik. Belah sana tu, balik bukit tu, apa landasan kereta api Dabung. Jalan dia, jalan kereta api. Menghala ke Kuala Kerai, naik ke Kota Baru. Tengok. Oi, turun. Turun pula. Oi. Turun. Ada lubang. Dia jalan dia. Ish. Ya
Dalam. Mana? Okey. Oh, tu ah. Dalam. Oh, nampak dah perumahan. Nampak dah. Nampak dah rumah orang. Buah kebun. Cuba tengok cantik halaman ni. Cuba tengok. Saya ada pakai elektrik. Oh, pakai elektrik. Rumah kebun. Ada pokok manggis, pokok durian. Untung. Kau itu. Ya, tu. Oh, ni jalan. Ada sungai. Ada sungai. Ada sungai bawah ha. Menarik. Wih, tu burung lawa tu. Menarik, ada sungai. Ada sungai ah. Bawah tu. Oh, dah rumah dia ni, Ada syok ni. rumah ni. Ada sungai Di malam-malam jenuh kat hutan. pakai tak keluar dah. Keluar musik belakang. Air bunyi boy. Tu. Nyanyi dah. Oh, slow. Oh, seret tu. Set down. Tak apa, daun tak apa. Wih, tengok. Masuk ke dalam. Macam ni function lah. Naik kancing function ni lah. Kancing tu. Kecil 4x4. Kecil lah. Tayar kena besar ah. Buat tayar off-road kan, kancil. Ya, kalau nak sampai pada tempat dia trail. Johor. Oh. Masuk sawit, masuk getah balik. Pasal getah ni masuk Seluruh Pak Long dah ni. Asalnya lah. Ini kalau orang nak curi take kita pun tak boleh dah. Takut ke dia nak masuk pun. Jambatan. Ada sungai. Sungai. Tak dapat tau nak masuk. Kita pun tak masuk. Nampak tu jendung tu. Bukan kata pencuri nak masuk, kita pun tak masuk. Betul dalam ni. Dalam betul lah. Halang-halang. Nampak pun secure. Oh, dia jalan. Setiap kali masuk dah kena tegak tayar teruk. Allah. Makin Islam ha. Oh, terkeluar. Cik, terkeluar habis dah. Dia keluar balik. Blok mana tau? Ha ni blok ni. Boleh Bawah ni bocor. Oh, bocor. Lembek dah. Tak apa bulu. Bulu. Sikit pun tak nak kat dalam otak dah. Kawan tak sabar nak keluar. Bulu. Ketik mana lagi memang? Ha? Kedik mana lagi? Ni raut. Lah. Boleh pun lagi senang. Bulu. Nak lari lah. Rakam. Okay, tuan-tuan mari tengok ni. View. Oi, syadu tu. Sungai. Boleh mandi ni. Boleh mandi je? Budak mandi. Oh ya, budak kampung ah. Musim hujan ke? Tak lagi. Oh, sebab dia macam ada tempat turun nampak tu daripada turunan tu. Depan tu. Syok apa kan itu syok. Wan, ada mah ni. Ada mah. Boleh jadi? Ha? Kan ni tengah viral lah ni kan. Duk menulang. Oh, tempat di Syadu tuan-tuan. Cuba tengok. Bunyi tak ada. Bunyi ni alam. Dengan bau. Mendung. Bau getah kering, mendung. Best. Ini tapi tengok laluan dia. Macam biasalah tuan-tuan pernah tengok laluan tu. Lah ni kita nak pergi ke situ. Jom. Ni mari tengok ikan kereta debu. Macam mana boleh ubah jadual? Ha? Macam mana boleh ubah jadual? Takut minggu depan ada job lain. Baik hantar dia sekejap. Nanti hantar lagi je. Dia akan main lagi 2-3 trip. Main. Tak bagi habis. Nampak tu. Darah dah sekok. Tapi tak apa ni boleh sembuh balik ya. Dia duk menyudu sama-sama ni pa. Okey apa tu? Indirana ni semua indirana. Besar ni pun ni rana ni. Ni semua indirana. Hak besar ni bersama. Kita simpan. Tapi ni semua hak layak duduk sini dah. Lepas tu berkakas, jagung. Okey, kita boleh hantar dah. Oh, dia berdebu. Oh, dia tu. Belakang. Kereta perang. Bau kereta dia hambung. Dia nampak. Okey, jom sedia. Jom. 1, 2, 3. Kita jalan dulu. Siap Wan ah?
Ni bawa balik pada Kedah terus main ni. Darat kan saya pun sampai awal sikit lah bawah. Tolak kira apa? Kat sebelah ni. Oh tu lagi sebelah. Ha. Alus tak? Di gurun. Oh gurun. Masuk ke Seluang pun terus main. Balik kot jeli. Dia jalan ni. Buat edok sikit ni tu. Ha? Tambah sikit. Ha, tu rasa itu rasa ada ni macam tu kan. Jalan tu kan. Jom tengok. Ingat dia bawa nak river kot ni ya. Oh, lupa. Tengok. Jalan buat elok dah tadi. Ada snack. Sikit boleh eh. Terus ya Mak masuk dalam terowong. Licin. Saya ada fikir macam tu kan. Esok nak keluar 11 bulan kat 1000 kok pun. Boleh rebus helak juga lah. Masuk dalam. Alhamdulillah. Jom. Rebus kok ni. Nak pulak ni. Dah lepas tu yang itik tu. Kira main sambut ke ujung kan. Jalan hari. Sama best. Best lain. Best lain lagi 30 ekor lah dari. Betul. Tapi kecil. Kira tak sebayar. Maksud kata kena nanti saya akan hantar by batch. Kira ni kita masih fasa 1 lah. Okey jalan dulu. Ego. Lepas lah ni berenang elok. Saya kira dapat terjun terus. Ni pergi ujung. Oh langkah terus. Dia tu. Projek. Okey. Sekarang masa untuk pindahkan anak-anak itik masuk dalam. InsyaAllah jalan terus. Baru 30 ekor. Ada lagi nanti. Hujan ni tapi sini tu tak kena. Tak kena hujan. Okey tuan-tuan, takat tu saja untuk delivery ke Dabung. Tunggu lagi episod seterusnya. Sekarang ni masih fasa 1. InsyaAllah lepas ni saya akan terus ke Rauk. Jom sama-sama kita follow. Buka kapur kan. Takat sampah. Ya. Oh bos tak. Mana bos? Tapi boleh lah kita Mana ada fake lah. Ni lah abang yang abang tinggal saya tepi jalan ni. Tahu tak abang tinggal sini tepi jalan. Tinggal jauh. Sorang-sorang kat ni sini. Oh risau colek je. Okey tuan-tuan, alhamdulillah akhirnya sampai juga ke Nilai. Selesai dah serah ayam dekat Rauk. Tak sempat rakam dah, tak larat dah. Lah pun pukul 5.30, lagi pukul 7, pukul 8 kita nak paskat dah. Okey tuan-tuan, insyaAllah jumpa lagi pada masa akan datang insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.